Kita sekarang berada kat Bukit Bakar. Ni rumah abah dengan mama. Arif buat apa Arif? Cabut rumput? Cabutlah semua. Kalau naik sini. Dah siap. Dah siap dah? Okay, jom kita pergi mana sana pula. Yang besar apa? Nanti dia akan tambah lagi air dalam 5 inci lagi tinggi. Kita test Arif orang pertama mandi dalam ni. Dok. Habis meh. Habis meh rasmi je. Arif nombor 2. Siapa atas tu? Mami. Dia tengah gerak sana. Ada elektrik tu. Meh, kalau jatuh kau tu, kita kena elektrik belakang. Apa seorang selamat pakai kasut gitu. Alah boleh enggak. Orang lain kena karam belakang. Hari-hari boleh masuk dalam ni. Hah? Panas? Panas sikit lah. Oh, suam. Buka, bukan dulu buka. Boleh pasal. Kita tengah siapkan kita punya tapak mainan kita, Bukit Bakar Splash Park. Tengah test air. Mana dia naik atas? Arif, pi. Arif turun. Tolak daripada pep, poka. Dia tak berat pun. Jadi ya? Naik sini. Arif tak kasih sipar. Saya lipat, tak lipat. Okey, test sekali lagi. Tidur, hati. Tunggu, tak. Tunggu. Seronok lah budak. Dah lah mandi free. Cabut. Ya. Kita pergi mandi. Kayu tajam. Luas kayu saja. Kalau pakai seluar pendek. Arif, main mandi. Mandilah. Jom kita balik atas, okey? Kenapa? Jom. Kita tengok Cik Meh buat apa. Air cemar dah. Ni panjang mana? Nak gerak hujung ni. Kotor air. Berabuk lah kolek. Ibu tu. Meh, mana awak beli poh kecil awak ni? Okey. Okey. Dah ni beli poh lah. Tu beli asal ni boleh. Beli asal. Oh, halus je awak main hijau meh. Macam awak ni, awak bagi mah. Lambat sejak tu. 2 hari siap ah. Masa balik kau. Ada buat kerja? Bagus hari.
Pergilah. Dah. Ada. Apa? Ada. Akak ujung. Oh, hai molek. Betul dah. Sedap weh. Betul. Dah. Betul gini. Saya masuk sini awak boy. Tapi dia betul. Mana geruk? Tengok tak gerok. Mana licin dah. Talak. Betul. Boleh masuk. Boleh. Okey. Ini nampak. Tapi kalau buat sini bawah okey tak? Ada rainbow dalam air. Cukuplah, cukup. Mana? Tak ada lah, kena ada air hujan baru dapat rainbow. Kena ada air hujan baru dapat rainbow.